korang, panas. Serius panas. Panasnya. Oh ya Allah, alhamdulillah. Kemana tu? Dia orang ni. Dia orang pusing-pusing. Ya, tak mengizinkan lagi dapat duduk. Saya tak dapat duduk lagi. Kaki saya dah sakit kena tumit. Dia orang pusing-pusing situ je. Mana kat mana? Dekat Avenue Park ke? Tak ada dah. Ya, cantik bersih. Kalau ada lagi ke? Tak pasal dah. Dah lebih dah. Dah dekat 3K dah. Dah 3K dah. Aduh. Milik owners, milik family dia orang. Ya, itulah. Mana buat di mana sis? Rahsia. Betul. Pak. Ada. Lagi dulu. Ya, sebab nak tunggu turun lah tu. 3M 3K pula. Cantik. Asyik kecil je. Dia kecil. Kecil lah sikit. Kecil lah juga. Live lagi ke? Malam ni kita live lagi. Kejap lagi pengantin datang balik ke sis. Diorang datang stay. Tapi baby ikut kat mana tu? Rahsia. 3M 1M pula. 1M? Nak tambah lagi ke 1M? Mana ada lagi? Tak, tu BBQ je korang. BBQ je. BBQ ni je. BBQ dengan family Fatmira. Mana ni untuk siapa je ni? Yang ni untuk fans korang. Min dah penat ke duduk? Penat korang. Tak pucuk. Tak pucuk. Saya pakai heels korang. Jadinya kaki saya sakit. Ada orang tengah naik boat. Hari majlis ke malam BBQ korang. BBQ dengan family Fatmira. Pokoknya ni dekat apa ni? Dekat Avenue Park. Itulah. Thank you korang. Fans untuk malam ni tak ada korang. Malam ni kru je. Itulah saya dah tanggal kasut saya. Tadi saya buat live pun saya tanggal kasut saya. Buat korang. Malam ni kita buat live juga. Mana saya cakap. Itulah. Sekejap lagi saya minum, okey? Okey korang. Sama. Kita jumpa malam nanti ya. Pukul berapa? Pukul 8.30 korang. Okey? 8.30 Ish, korang tengok tu. Cantik je. Frame tu. Ni, terima kasih. Cantiknya. Ya, betul. Tak boleh pakai kasut biasa. Kena pakai heels. Kau tutup. Saya berlari lagi. Walaupun sakit kaki. Okay, bye-bye. Bye-bye dia korang. Kita jumpa malam ni dengan dia. Mana kakak lagi bina dia? Dia dah bawa lari lah korang. Yang tu apa tu? Tu lukisan tu. Hari ni kita ada BBQ korang. BBQ. BBQ. Tu. Cantik. Pula ada orang pula.
Dia cantik. Korang nak tengok tempat dia pula ke? Korang nak tengok tour tempat ni ke? Ke korang nak saya? Pengantin dekat atas kot korang. Saya video epak dah korang. Dia dah balik dah korang. Makanan dah kemas lah korang. Dah habis. Bendo pun dah tak ada dah. Dah habis korang? Aku nak kau. Wah. Terima kasih. Pukul 8.30 korang, 8.30. Air lagi tu. Air dah habis lah. Habis nyawa dah. Itulah, siapa tak tahu nak makan apa. Makanan dah tak ada. Makanan dah habis. Semua dah kemas. Lukisan? Lukisan tu dah tak ada lah korang. Haus lah. Saya memerlukan air. Tapi air tak ada. Ya, ya. Oh, okey. Korang nak tengok hujan tak korang? Mana hujan? Mana hujan? penutup. Malam special, bukan semua orang. Bapak Amira, Bapak Fatah. Comel bukan? Tada.
jadi kecil? Kenapa tiba-tiba suara awak kecil? Suara saya memang macam ni guys. Tadi ke suara saya? Ini orang lain. Ini orang lain. Dah korang. Ni dekat dalam dia buat dalam hall. Korang dah berapa lama dalam ni? Pengantin dah tak ada. Pengantin dah berehat untuk malam. Lagi bagi Takkan kita jadi VIP pula? Mana boleh? Yang putih tu. Setianya korang. Malam ada BBQ. Kau tahu? Boleh. Kita orang menepati janji. Jangan risau. Makanlah host malam dah apa? Dah 5 jam setengah. Kat mana ni? Malam private. Bukan untuk fans. Nak tengok Famira. Nak tengok family. Nak tengok family. Tak ada korang, Fatimah tak ada. Tak ada lah. Mana? Tu. Nira dah tak ada lah korang. Anja tak ada. Kita gambar kat sana. Mina balik dah. Last song. Dia dengan adab lagu ni sesuai untuk Pabrak yang kau bilang. Kami nyanyi lagu Melamar Pula. Ya. Terima kasih semua yang supporting. Terima kasih. Korang tengok band ni lah, Hardy nyanyi boleh tak? Dari banyak yang negatif dekat social media, saya harap penyokong ataupun peminat-peminat Bila yang jernihkanlah suasana. Tengoklah. Mereka berdua bahagia selama-lamanya, ya. Dan juga doa. Ya, saya cari air. Air dah tak ada. InsyaAllah semua dah ni habis. dapat bantu untuk Sama-sama. mereka kekal bahagia sampai syurga, insyaAllah, ya. Terima kasih, insyaAllah. Last, terima kasih. Kan haus kan? Saya pun haus. Comel korang ni. Kat mana? Dekat Avenue Park. Avenue A Park. Pucuk. Ya. Fantah Silai. Korang dengar lagu ke nak dengar saya borak? Lila. Tak apa. Tak ada pun. Pengantin dah balik lah korang. Dah habis. Dah habis korang.
Oh, stand kat sana. Nak tanggal boleh tak? Jangan jauh dia. Oh, Ojen. Dah korang dah habis dah sesi 2. Dah balik dah korang. Ada lagi Mak Yamira. Malam ni je korang kru dengan Patut Sirap BBQ. Kerja apa? Kan? Dah balik. Malam ni BBQ korang. Nak tengok family dia orang ke? Dia orang tengah bersembang. BBQ untuk kru dengan Pat Mira. Perkenalkan orang-orang yang Cantik. daripada pagi tadi bersama-sama dengan tepuk siap seorang yang dekat belakang yang main ada bass korang. kita temukan tu Hanis. Oh, lepas sikit. Anak saya yang paling nakal sekali, berikan tepukan untuk Haziq. Insan tak kena kahwin, berikan tepukan untuk Tengku Indra. Hampir 20 tahun main gitar untuk saya, my favorite guitarist. Berikan tepukan untuk paling sporting Raja Farouk. Paling berbakat, Insan boleh nyanyi, boleh berlakon juga. Instagram Adam Malik, boleh follow dia. Berikan tepukan untuk Adam Malik. Dan saya Zul Arifin ingin mengucapkan terima kasih kepada semua. Ready semua? Orang karaoke lah dulu. Bukan maka tak tertidur.
belum pukul 5 lagi. Bila habis dah? Dah habis dah korang. Cakap dah, ya korang. Saya janji malam ni saya ni ya. Tak ada dah. Malam ni boleh lah live. Ya saya live ya nanti. Tak ada dah korang. Ipan tak ada. Malam ni live BBQ.